Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Dila nak buat granola homemade. Yang ni sebenarnya nak top up granola kat rumah dah habis. Lagipun anak Dila pun suka makan waktu sebelum pergi sekolah. Untuk bahan utama granola ni Dila ada oat, lepas tu dah tambah ke kacang. Ke kacang ni boleh suka hati nak pakai apa ikut cita rasa. Macam Dila pakai kuaci dan juga biji labu. Untuk sukatan pun boleh ikut suka hati. Kalau nak ikut sukatan Dila boleh tengok sukatan ke atas. Lepas tu Dila letak minyak ataupun boleh pakai olive oil pun boleh. Lepas tu kacaukan dia sampai dia agak rata. Kalau tak nak pakai olive oil boleh pakai pure butter yang dicairkan. Bila dah agak rata minyak tadi, boleh tambahkan setengah cawan madu. Macam ni dia dah pakai madu. Kalau nak buat versi coklat, boleh tambahkan sedikit serbuk koko. Lepas tu kacaukan dia sampai rata. Maksudnya semua yang ni terkena madu dan juga minyak tadi. Lepas tu boleh bakar dekat atas tray. Kalau boleh seeloknya lapik tray tu dengan kertas pembakar. Bakar pada suhu 150 darjah Celsius lebih kurang 10 minit. Yang ni selepas 10 minit keluarkan dulu, gaulkan dia bagi dia rata balik sebab kita nak dia masak sekata. Bila dah gaulkan dia rata macam ni, boleh bakarkan sekali lagi pada suhu dan masa yang sama. Lepas tu sampai dia jadi keperangan. Yang ni maksud dia dah siap lah. Bila dah siap, boleh sejukkan dan simpan dalam bekas bertutup. Boleh tahan lebih kurang dalam 6 bulan.